Bayangkan 61 pintu empangan pecah dengan serentak dalam satu malam. Satu tragedi yang pernah menimpa China suatu ketika dulu dan meragut beratus-ratus ribu nyawa. Dalam 50-an dulu, China, mereka baru masuk era pemerintahan Parti Komunis yang pada waktu tu di bawah naungan Mao Zedong. Mao ni memang pemerintah yang kaki Mao lah, senang cerita. Dia kejam, jahat dan sewaktu dengannya lah. Tapi yang tu topik lain lah. So masa tu lah era naik taraf China ni. Tambah-tambah dalam bidang pertanian termasuk dengan sistem perairan. Satu empangan yang akan dibina di kawasan Ban Kiao. So empangan tu diberi nama empangan Ban Kiao lah. Dibina dekat area yang padat dengan petani. Lepas tu dekat situ ada sungai besar. Juga dibina untuk kawal ayak, kawal banjir. Tapi ada beberapa engineer cakap yang empangan ni dia tak cukup kuat tau. Kalau lah hujan lebat di luar jangkauan berlaku. So kerajaan masa tu mereka ubah sikit struktur empangan ni. Mereka buat berpuluh-puluh empangan-empangan kecil sepanjang area Ban Kiao. Semua empangan-empangan tu dikawal dari pusat. Tak ada sistem kecemasan, tak ada protokol evacuation kalau berlaku darurat. Tahun 1952 empangan Ban Kiao pun siap dibina. Dan binaan ni antara simbol kejayaan geng komunis lah. Mereka bangga gila lah dengan empangan ni. Fast forward tahun 1957, Taufan Nina melanda China Tengah. Dan ni bukan awet tau. Kalau awet melanda tak apa lagi. Yang ni taufan, angin kuat tau. Taufan berserta dengan hujan lebat kau-kau. Lalu ni nampaknya empangan Ban Kiao ni dah macam tak boleh nak tampung jumlah ayak sungai waktu tu. So pihak engineer dekat empangan tu Roger lah minta izin. Mereka nak buka sikit pintu-pintu empangan tu, nak lepaskan ayak sikit. Tapi yang jadi masalahnya kerajaan pula reject permintaan tu. Alasannya mereka takut rosak image revolusi China. Aku pun tak tahu. Alasan tu macam terlalu bengak untuk aku brain. Kan empangan ni simbol kejayaan mereka. Kalau takat tu dah tak mampu nak tampung, aduh malu lah dekat negara-negara lain. Mungkin macam tu lah dia punya pemikiran dia waktu tu. Jadi terpaksa lah ikut cakap kaki Mao ni. Hasilnya ayak makin tinggi, tekanan ayak juga makin tinggi. Nak duk jahanam dah ni. Tanggal 8 Ogos 1975, tepat pada jam 1 pagi, empangan Ban Kiao yang menjadi simbol kejayaan mereka ranak, runtuh, pintu pecah. Dari empangan Ban Kiao dah jadi empangan Ni baru satu tau yang pecah. Ni empangan besar ni. 6 jam kemudian, kira-kira 62 pintu empangan-empangan kecil turut pecah satu persatu. Dah macam domino. So disebabkan tu segala ayak yang terkumpul tadi kan meluru masuk dengan laju ke pelusuk-pelusuk kampung dan bandar-bandar berdekatan. Dah macam tsunami. Bayangkan lah, ombak setinggi 10 meter dengan kelajuan 50 km sejam. By the way, benda ni jadi tanpa sebarang amaran tau. Rakyat-rakyat jelata ni mereka tak tahu pun kata benda ni jadi. Tak ada amaran apa pun. Dan majoritinya waktu tu tengah tidur dekat rumah. Bayangkan sedap-sedap dah hanyut. Tuan sekali dengan rumah hanyut. Bandar-bandar macam Zumadian dan Sweeping tenggelam sepenuhnya. Mereka kata main bersepah terapung rata-rata. Ada yang hanyut sampai berpuluh-puluh kilometer. Bekalan elektrik terputus. Sistem komunikasi waktu tu lumpuh. Lepas tu masa-masa yang hidup lagi tu kan, mereka nak tunggu bantuan daripada tim penyelamat memang lambat gila. Ada yang cecah 2 minggu baru mai selamatkan dia. Dengan makanan tak ada, ubat-ubat tak ada, air bersih tak ada. Tapi kerajaan masa tu mereka nak rahsiakan benda ni. Tak silap aku, perkataan Ban Kiao dan perkataan empangan pecah diharamkan dalam media-media waktu tu. Statistik kematian rasmi yang kerajaan
keluarkan. Mereka cakap hanya 26,000 orang je yang tercabut nyawanya. Tapi bilangan kematiannya sebenarnya dah mencecah 260,000 orang. Bayangkan 200,000 mati, bye. Sebab mereka kata dokumen tentang maklumat ni bocor di kemudian hari. Waktu tu tragedi ni langsung tak sampai ke telinga dunia luar. Negara-negara lain tak tahu pun. Gila lah. Jaranglah kan orang malu nak mengaku yang tempat dia kena bencana. Kalau tempat dia kena reject dengan crash ke, lain lah sikit nak malu. Ni bencana kot, nak malu apa? 200,000 orang mati, hang nak jaga muka lagi. So lah ni siapa yang kena tanggungjawab ni? Sebab tak ada siapa yang didakwa, tak ada pegawai pun yang kena hukum. Malah engineer yang bagi amaran awal tu depa kena hukuman berat, bai. Katanya sebab depa sebab panik. Tak ke pening. Member dah goyang kan, ayat penuh. Nak buka lah sikit empangan. Bukannya nak sebab panik. Namun parti komunis tu depa anggap yang tragedi besar ni merupakan satu kesilapan kecil dalam proses pembinaan sosialisme. Macam aku cakap tadi lah, empangan Bangkiau dah jadi empangan lancar. Asalnya tu dibina untuk kawal ayak. Lah jadi punca ayak tak terkawal. Angka kematian cecah 200,000 lebih weh. Gila lah. Pada aku kan, benda ni dia berlaku hanya sebab ego dan nak jaga image baik lah. Aku rasa waktu tu dalam kepala dia kuasa tu lebih penting daripada nyawa. Maksud aku kuasa dia lebih penting daripada nyawa-nyawa orang. Nyawa dia penting lah, nyawa orang ni tak apa nak penting sangat. Masing-masing perut buih baru siap buat empangan dah rasa berjaya gila lah. Simbol kejayaan bagai. Walaupun hari ni China punya empangan antara yang terbaik, namun tragedi 1975 ni jadi satu pengajaran gelap buat mereka dahsyat Komen apa pandangan hang tentang empangan Bangkiau Jangan lupa like, share, follow dan subscribe. Banyak lagi kisah yang akan diludah. Gerak lu.